Abu Hurairah, dia jumpa mak dia. Wahai ibu, moga Allah merahmati ibu, kerana ibu menyayangi aku, mengasihi aku waktu kecil. Mak dia jawab, bahkan moga Allah merahmatimu wahai anakku Abu Hurairah, kerana kamu berbakti kepadaku dan tidak pernah berhenti. Mak mengaku kita berbakti, Masya Allah. Tuan-tuan, bagi saya, tidak ada pujian yang paling hebat makhluk atas dunia selain pujian mak ayah pada saya. Kita kadang-kadang cari pujian kawan-kawan. Kawan dipuji sebab suruh belanja makan. Kau baguslah, belanja sikit kawan. Tuan-tuan, mak ayah kita kalau puji, Masya Allah, doa. Sebab itu paling saya nak cari, kalaupun saya nak cari pujian manusia di dunia, saya akan cari pujian mak ayah saya. Saya amat berbangga kalau mak saya puji saya, kerana ia doa, ia lambang keberkatan. Saya berjaya menjadikan dia gembira. Ataupun ayah saya berjaya menjadikan dia gembira, saya seronok. Kalau saya pun tak dapat pingat datuk pun tak apa, saya dapat pingat ni. Kalau saya tak dapat pingat-pingat lain pun tak apa, saya dapat pingat pujian mak ayah saya. Tuan-tuan, yang paling hebat pujian ialah pujian mak ayah kita pada kita. Yang kedua ialah pujian orang soleh pada kita. Tuan-tuan nak cari pujian, tuan-tuan cari pujian orang ni, mak ayah. Yang kedua, orang soleh. Kalau orang soleh puji kita, tuan-tuan, ia doa. Orang soleh dia tak ngampu kita, dia doa. Moga Allah begini. Lepas tu pula kita cari, tuan-tuan, kawan-kawan kita yang baik-baik untuk puji kita. Tapi yang jahat, tuan-tuan jangan gembira dengan pujian dia. Musuh, tuan-tuan jangan gembira dengan pujian musuh. Orang kafir, tuan-tuan jangan terpedaya dengan pujian orang kafir. Kita tak ada apa dengan mereka. Nak puji-puji kami tak pernah cakna lah. Tapi kalau yang puji tu saya katakan mak ayah saya, ya, saya letak keutamaan. Saya buat itu untuk kerana mereka puji saya. Saya buat, saya sanggup buat. Kalau mak kata, Man, kalau kau boleh buat ni, mak respect lah, saya buat. Biar mak saya respect, saya akan doa. Jadi tuan-tuan sekalian, kita sebut tadi bahawa seorang yang membiarkan mak ayah dia dijaga oleh orang lain, ini dosa besar. Dan kita dah sebut tadi, seorang yang melebihkan kawan daripada ayah, atau melebihkan isteri daripada ibunya, maka ini juga dosa besar. Maka hati-hati bagi kita lelaki. Yang saya katakan, kecenderungan kita lelaki, kalau hubungan dengan ayah, mesti kawan kita dulu. Itu silap kita. Kalau dengan ibu kita pula, kita letak isteri kita dulu. Oleh sebab itu, kita kalau ada anak perempuan, didiklah dia untuk taat suami, supaya suami dapat taat mak ayah. Bila kita tak faham konsep itu, kenapa tuan-tuan bila kita belajar fiqh, yang patut taat ialah isteri pada suami? Kenapa? Sebab suami kena taat mak ayah. Dia tak ajar kita suami kena taat isteri. Tak ada. Yang kan taat kita suami, bini kita, isteri kita. Sebab apa? Sebab kita ada kewajipan taat pada mak ayah kita. Senang bila kata, jom abang nak balik kampung, nak tengok ayah. Boleh bang, dia taat. Dia membantu kita taat pada mak ayah. Tapi kalau dia tak taat kita, tak boleh bang, saya tak nak balik. Dia membantu kita derhaka pada mak ayah kita. Sebab itu penting kita ingatkan isteri kita, awak boleh dapat pahala banyak bila awak bantu saya taat mak ayah saya. Dan awak pula dapat pahala banyak kerana taat pada saya. Dan kita semua diuji syurga melalui cara masing-masing. Adapun saya atau kita pemimpin, anak lelaki, apa kata Rasulullah? Innal walid awsat abwabil jannah, in syi'ta fahfadha wa in syi'ta dayyi'. Kata Nabi SAW, ayah kamu tu ialah laluan kamu ke pintu syurga. Kalau kamu nak, kamu jaga pintu tu. Kalau kamu tak nak, buang je pintu tu. Itu satu celaan Rasulullah pada kita. Ayah kita ni tuan-tuan, pintu syurga kita. Kalau nak, jaga pintu tu elok-elok. Kalau tak nak, kalau kamu tidak mau syurga tadi, okey, kamu siapkan hak ayah kamu, kamu tak akan masuk syurga. Sebab itu kita nak ingatkan isteri kita tentang tanggungjawab ini.